Macam kita tahu Redmi 15C memang raja smartphone lah. Sebab apa? Sebab dia ada bateri besar, ada skrin besar kan. Cuma itulah masalah dia ialah stok dia nak dapat tu susah. Jadi saya pun order lah satu dekat Temu. Macam mana nak sebut kan? Temu lebih kurang lah, mana yang dah faham lah Sebab kalau tengok dekat platform lain, kebanyakan stok untuk phone ni dia macam dah kurang tau. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Satu lagi pula, kita nak cari yang harga berpatutan, harga yang murah, kalau boleh dapat voucher lah. Jadi saya belilah kat Temu. Apa yang saya nak tahu ialah adakah dia akan hantar dekat saya yang China set ataupun local set. Itu satu. Sebab apa yang saya tengok waktu saya nak beli tu, dia macam tulis itu local set satu hal, kemudian hari penghantaran ni dalam masa 2 ke 3 hari macam tu je. Yang mana sesuatu yang sangat bagus dekat sini lah kan. Saya ingat hantar pada China tu memang nak kena tunggu lepas raya lah dapat kan. Sebab ramai yang cakap Temu ni macam tak berapa trusted. Tak apalah, saya try lah satu Kalau dapat yang fake lah, apa boleh buat. Saya pun baru nak cuba kan. Siap dapat kod lagi. Kalau nak test tu apa kata try kod yang ada kat bawah yang bawah ni. Tunjukkan dekat anda, inilah warna Twilight Orange yang saya order. Saya dapat 8256. Ni kat sini ada tulis diedarkan oleh siapa. Jadi ini maksud alamat dia dekat Kerinci, Bangsa South, dan memang itu ialah office untuk Xiaomi. Jadi betul lah benda ni original Malaysia set. Jadi bila dah original Malaysia set, mesti dia ada warranty setahun. Nampak dia Temu boleh percaya. Saya rasa kalau anda cari sebuah phone sekitar 500 nak cari untuk dapatkan UFS tu memang susah lah. Yang ini pun kita dapat eMMC juga. Jadi saya rasa ini first time saya tengok warna orange. Sebelum ni saya tengok warna yang biasa je Ini lah warna orange. Saya buka lah yang paper yang ni, stiker ni. Lain macam warna orange ni, cuba tengok. Saya ingat kalau yang warna saya review sebelum ni, dia macam biasa je tau. Dia adalah sign Redmi 15C kat sini kan. Cuma warna dia tak naik sangat. Yang ini, saya tak rasa lah gelas belakang-belakang. Dia plastik. Tapi nampak licin je kat sini. Nampak smooth je kat sini. Saya suka warna orange ni. Memang nampak eksklusif. Kalau pernah tengok Redmi 14C Redmi 14C kamera dia bulat kat bahagian belakang, iaitu memang nampak premium, memang nampak macam smartphone mahal. Tapi 15C ni dia ubah, memang 360 dia ubah kan. Dia macam nampak ala-ala, dia kata iPhone pun tak juga, iPhone lain lah designer. So bila Malaysia set, selalunya kalau Redmi atau Xiaomi ke, memang dia tak bagi pun 3 pin plug. Jadi apa yang ada kat sini memang standard biasa. Nampak 2 pin 33 watt dengan kabel. Ini memang biasa apa yang Xiaomi akan bagilah. So macam biasa juga kat sini kita ada set ejector tu. Dalam ni tak silap saya ada casing juga. Yes, casing, dan inilah casing Lucina bukan casing warna hitam. Perlu diingatkan bila anda beli Redmi 15C ni, sebenarnya anda bukan beli sebuah smartphone yang mementingkan prestasi tau. Tapi lebih mementingkan kepada orang yang nak guna macam benda-benda ringan. Media sosial dekat sini macam WhatsApp, Telegram ke apa ke, ataupun yang Facebook Lite ke. Benda-benda apps yang ringan je. Kalau anda install apps berat, memang tak bagus untuk phone tu. Jadi kalau anda beli phone macam ni untuk mak ayah dekat kampung tu, memang sesuai lah. Satunya sebab skrin dia dah cukup besar, 6.9 inci. Sikit lagi jadi tablet kat sini. Tak payahlah mak ayah tengok dekat macam ni kan. Sikit lagi masuk dalam phone tu. So bila skrin besar ni, dia tengok dengan font yang besar pun dia tak rasa nak dekat sangat dengan muka. Jadi dia boleh scroll dengan relax je kat sini. Kemudian bateri pula, selalunya lah habit orang-orang kampung, orang-orang tua ni kan, dia macam nak juga cas sekali sehari. Jadi kalau 6000 mAh ni, kalau terlupa cas sehari sekali pun tak ada masalah lah. Tapi kalau nak cas, pastikan anda nasihatkan supaya cas mungkin sejam sahaja ke sehari sekali cukup. Sebab 6000 mAh ni kalau anda guna macam benda-benda ringan ni, selalunya nak capai 50% untuk sehari tu pun susah sebenarnya. Kalau anda nak prestasi, smartphone ni bukanlah pilihan yang terbaik. Kalau nak prestasi, saya lebih sarankan dah cari phone-phone second hand kan. Sebab phone second hand ni dulu mungkin harga 1000, sekarang dah jatuh bawah 400, 500. Itu memang untuk prestasi. Kalau nak beli yang phone baru, saya rasa yang ini je yang tak ada challenge lagi kan. Yang ini yang padu, skrin besar, bateri besar, fast charging pun ada. Saya tak tahulah pendapat anda macam mana tentang Redmi 15C ni kan. Tapi kalau tanya saya, yang ini dah cukup lah untuk orang tua dekat kampung, ataupun nak bagi anak-anak anda yang baru masuk asrama tu, tak nak bagi dia main game sangat kan. Sekali dia install ML lah, dah dia lepak, dia mabar dengan member-member pula. Bagi Redmi 15C ni, kurang-kurang kalau dia main game pun game-game yang ringan, Candy Crush ke apa, cukup lah kan. Jadilah tu. Nampak anda macam mana? Cantik tak rekat anda kat sini kan? Apa kata komen kat bahagian bawah, dan macam-macam lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.